Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat bin Zamari, nombor metrik S75343. Saya mewakili kumpulan 2 untuk membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Perbandingan Corak Perbelanjaan Lestari antara isi rumah bandar dan luar bandar di Terengganu. Pertama sekali saya akan masuk kepada pengenalan. Kajian ini meneliti perbezaan corak perbelanjaan lestari antara isi rumah di kawasan bandar dan luar bandar di Terengganu. Pemahaman terhadap perbezaan ini penting kerana ia mencerminkan tahap kesedaran, kemampuan serta keutamaan masyarakat dalam mengamalkan gaya hidup sihat yang lebih mampan. Pemilihan bagi SDG kami ialah SDG 12, iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Seterusnya saya masuk kepada masalah dan objektif kajian. Masalah kajian, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam corak perbelanjaan lestari antara isi rumah bandar dan luar bandar di Terengganu? Objektif kajian pula terdapat 3. Yang pertama, mengenal pasti corak perbelanjaan isi rumah di kawasan bandar dan luar bandar di Terengganu. Yang kedua, menilai tahap amalan penggunaan lestari seperti perbelanjaan bijak, pengurangan pembaziran dan pemilihan produk masalah alam. Dan yang ketiga, membandingkan perbezaan corak perbelanjaan lestari antara isi rumah bandar dan luar bandar. Okey, seterusnya hipotesis. Terdapat 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama ialah hujan parametrik, iaitu independent t-test. H0, tiada perbezaan yang signifikan antara pendapatan bulanan isi rumah dengan kawasan tempat tinggal. H1, terdapat perbezaan yang signifikan antara pendapatan bulanan isi rumah dengan kawasan tempat tinggal. Hipotesis yang kedua pula ialah hujan bukan parametrik, dan kami menggunakan chi-square. H0, tiada hubungan signifikan antara amalan perbelanjaan lestari dengan kawasan tempat tinggal isi rumah. H1, terdapat hubungan yang signifikan antara amalan perbelanjaan lestari dengan kawasan tempat tinggal isi rumah. Okey, seterusnya bahagian instrumen kajian. Terdapat 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Pertama sekali, sampel kajian. Sampel kajian ni untuk responden, kami memilih isi rumah di Kuala Terengganu dan Kampung Bukit Cempedak, Kuala Nerus. Kaedah persampelan kami menggunakan skala Likert yang ada 5 skala. Dan saiz sampel adalah seramai 30 orang responden. Okey, kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data, kajian ini menggunakan soal sidik secara semuka. Dan sasaran responden kami ialah isi rumah di kawasan bandar dan luar bandar. Dan prosedur pengumpulan data ialah soal sidik diadakan secara terus ke rumah responden terpilih. Okey, ini tentang penerangan pembeli ubah. Bagi bahagian A, iaitu maklumat demografi, ada sebanyak 7 soalan. Okey, bahagian B pula ada 10 soalan. Ni antara baru 5. Dan ni seterusnya ialah 10 soalan. Ni pula bahagian C sama juga ada 10 soalan. Ni antara soalan-soalan yang kami anjurkan kepada penduduk. Okey, dapatan kajian kami, ni bagi umur lah. Umur kami dah asingkan antara bandar dan luar bandar. Okey, untuk umur kami menggunakan test chi-square. Dan ini data-data yang kami telah dapat lah setelah melakukan chi-square. Okey, ini analisis dan keputusan bagi bahagian A. Cetina juga. Sama juga menggunakan chi-square. Bagi A, status perkahwinan pun chi-square. Tahap pendidikan pun chi-square. Sama juga semuanya. Sampailah pendapatan. Ini bagi bahagian B, kami dah asingkan juga antara bandar dan luar bandar, mengikut susunan dari soalan 1 hingga soalan 10. Ini untuk bahagian C pun sama macam soalan bahagian B. Soalan 1 hingga soalan 10 mengikut bandar dan luar bandar. Okey, seterusnya saya masuk kepada refleksi. Soalan yang pertama, senario masa hadapan. Dapatan kajian boleh digunakan untuk merangka dasar dan program yang lebih bersasar. Tumpuan khusus boleh diberikan kepada isi rumah luar bandar yang lebih terdedah kepada amalan lestari. Jika dimanfaatkan dengan baik, jurang sosioekonomi dan pembaziran sumber dapat dikurangkan. Bagi soalan kedua, risiko dan kesan. Kesilapan mentafsir ujian statistik boleh membawa kepada keputusan yang mengelirukan.
Intervensi yang tidak tepat boleh menyebabkan pengagihan sumber awam menjadi tercekap. Keberkesanan dasar penggunaan lestari mungkin terjejas jika dapatan kajian diabaikan. Untuk soalan 3, prinsip berjaga-jaga. Dapatan kajian perlu ditafsir secara berhati-hati dan tidak digeneralisasikan secara melampau. Hak kajian seperti saiz sampel dan kawasan kajian perlu diambil kira. Kajian ini sesuai dijadikan petunjuk awal dan sokongan kepada kajian lanjutan. Soalan keempat, iaitu yang terakhir, kelestarian dan pemikiran jangka panjang. Kajian menyokong pencapaian SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production. Dapatan boleh membantu perancangan program pendidikan pengguna yang lebih inklusif. Dan yang terakhir, amalan perbelanjaan lestari dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan alam sekitar dalam jangka panjang. Okey, ini kesimpulan dan cadangan. Bagi kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa corak perbelanjaan lestari berbeza antara isi rumah bandar dan luar bandar. Faktor pendapatan, tahap pendidikan dan pekerjaan mempengaruhi tingkah laku perbelanjaan isi rumah. Walaupun sebahagian isi rumah telah mengamalkan perbelanjaan lestari, tahap amalan tersebut masih boleh dipertingkatkan. Dapatan kajian ini menyokong kepentingan perbelanjaan lestari dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan alam sekitar. Okey, bagi cadangan pula. Yang pertama, mempergiatkan kempen kesedaran perbelanjaan lestari dalam kalangan masyarakat bandar dan luar bandar. Yang kedua, menggalakkan pendidikan kewangan bagi membantu isi rumah merancang perbelanjaan dengan lebih hemah. Yang ketiga, menyediakan insentif atau galakan pembinaan produk mesra alam khususnya kepada isi rumah berpendapatan rendah. Dan yang terakhir, kerjasama antara kerajaan, NGO dan komuniti setempat bagi menyokong amalan perbelanjaan lestari secara berterusan. Sekian, terima kasih.